الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أبدا يا الله يا عليم يا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Permulaan tiap-tiap sesuatu apa juga yang kita buat, maka tidak sempurna yang kita buat itu, melainkan disertakan pada perbuatan itu kehadiran hati yang penuh pada kebesarannya, kemuliaannya, dan kebesaran kemuliaan itu berhubung rapat dengan kerajaan pemerintahan sultan yang memerintah, Malikul Muluk, segala yang ada ini, dan hadir kekuasaannya. Itu 4 lah sekurang-kurang. Mana kebesarannya, kemuliaannya 2 lah itu. Ingat sesuatu yang besar dan mulia. Besar mulia ini berhubung rapat dengan yang memerintah sultan. Yang memerintah sultan itu berhubung pula tentulah yang berkuasa. Kalau dia tak kuasa nak merintah macam mana? Itu 4. Yang 4 itu pentinglah dalam setiap tindak tanduk kita ketika kita ada dalam waktu kita berada ini sebelum tiada. Ada sebelum tiada. Jadi apakah sesuatu yang kita nak tetapkan dalam jantung hati supaya kekal dalam jantung hati itu persiapan. Persiapan untuk kita menuju pada tempat yang sedang kita tuju. Yakni kampung kekal abadi. Mendepani kampung yang fana ini. Ya, kampung yang fana yang mana hati kita tak begitu tertarik. Tapi tertarik itu dengan sebab ada hubungan yang kekal. Kalaulah dunia ini tidak ada kaitan dengan yang kekal, dunia ini tidak bermakna apa-apa. Yang jadi bermakna sesuatu yang kita kata bermakna bila sesuatu yang kita kata bermakna itu berhubung dengan yang kekal. Jadi bermakna. Tapi kalau yang ada ini terputus dengan yang kekal, jadi benda itu tidak bermakna. Itu. Jadi berhubung dengan yang kekal itulah yang kita sebut tadi. Bila kita nak buat sesuatu, ketika kita buat apa juga, sekecil-kecil, sebesar-besar barang yang kita nak buat, kehadiran yang kita hadir dalam jantung hati. 4 tadi. Kebesarannya, kemuliaannya, kerajaan pemerintahan, sultan yang memerintah. Yakni Malikul Quddus yang memerintah. Malikul Quddus yang memerintah segala yang ada ini. Al-Malik yang kita baca lepas sembahyang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Itu lahul mulk itu
Itu isyari menunjuk kepada Malikul Muluk, Sultan yang memerintah. Yang kita sebut juga pada Fatihah kita, Maliki Yaumiddin. Jadi sebut saja Maliki Yaumiddin itu berhubunglah kesedaran kita pada kebesarannya, kemuliaannya, dan yang memerintah. Jadi Malik, raja yang memerintah, Malikul Muluk, Sultan yang memerintah, yang ada sebenar-benar ada dengan ada dia itulah. Jadi nyata kita ni ada dan terus ada dengan keadaan sedar. Itu 3 kebesaran. Yakni kita ada, setelah kita ada, diperpanjangkan kita ada. Setelah diperpanjangkan ada ketika ada itu, hal keadaan ada pula sedar, bukan tak sedar. Mana ada juga orang ada, tapi dalam ICU tak sedar. Dia ada, terus ada, tapi sedar dah? Tak sedar. Nah, kita 3-3 ada. Ada, terus ada, dan sedar pun ada. Sedar itulah bahagian ilmu yang kita sedang berbicara ini. Jadi sedar manusia ini berhubung rapatlah dengan ilmu. Ilmu pula bila kita sudah bagi penerangan, timbullah 2 perkara. Yakni apa yang berharga, apa yang tidak berharga. Yang berharga tadilah kita terjemah. Tentulah sesuatu yang kita pandang berharga itu, kita akan rasa di jantung hati kita besar, mulia. Nah, benda berharga. Bila benda berharga kita pandang berlain macam. Nah, kalau benda tak ada harga macam besi karat, pandang tak mau, tak ada harga. Tapi kalau ada harga ke, pandang lain macam. Macam Pak Haji pun beli kereta, tengok pun, tengok pula. Dah berjalan 10 langkah, paling pula tengok lagi. Ya, adalah berkilat kereta baru beli. Berapa tahun himpun duit tu. Ya, mana ada harga. Bila ada harga ini, sesuatu yang kita kait dengan qimah, mana benda yang berharga, tentulah dia akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, pendengaran kita, pandangan kita. Sehingga tindak tanduk kita juga dipengaruhi sesuatu yang kita tahu, yang kita sedar pada pengetahuan itu, inilah yang berharga. Ini bahagian qimah. Jadi manusia ini, pengaruh yang besar dalam diri manusia itu, apa yang tempat kesampaian pada kesedaran dia, setelah dia ada, terus ada bila dia ada, dan ada kesedaran, dan kesedaran itu berhubung rapat dengan ilmu yang sedang kita bicara ini. Ya, jadi terang jelas nyata apa yang sedang tu apa. Kita ada sesuatu di belakang ni sedang ada. Apa? Kena terang. Anak terang tu kena ada pengetahuan lah. Ada rumah besar. Ada sawah padi. Ada sungai tali ayam. Ada laut. Sedang nampak ke? Tak nampak. Tapi pada pengetahuan kita, kita dah tahu. Jadi bila tahu sesuatu yang kita tahu itu, menempati nampak walaupun tak nampak dengan mata kasar. Duduk dalam masjid terkatup je. Tapi bila kita tahu ada tali ayak situ kait dengan laut, belakang ada pedang pula, sana pun laut pula. Jadi mana kita tahu itu? Daripada pengetahuan lah. Jadi di sini kita dapat belajar, satu manusia yang tahu apa yang dia tahu, pengetahuan itu jadi mata. Pengetahuan jadi mata. Jadi orang yang ada ilmu ini, orang yang ada mata penglihatan. Maka mata ini ulama kata ada 2. Satu mata ainul basar. Yakni mata biji mata ialah biji. Dia berbiji, dia tangkap pun benda biji juga. Mana benda ketul juga. Macam dia tu berketul keras, dia tangkap benda-benda nampak juga. Satu lagi mata hati.
Mata hati ni mata halui lah. Dia tangkap benda halui juga lah. Setiap manusia itu ada dua mata. Mata kasar, mata halui. Orang yang beriman yang ada ilmu, dia antara mata kasar, mata halui. Mata halui itu lebih lagi lah. Itu tanda ada ilmu lah. Tapi kalau ada ilmu duk pakai mata kasar, tu jadi kasar. Duk pakai kasar. Ayat halui tak ada pun. Jenuh. Buat kuih macam mana tahu? Ayat kasar. Kuih pun buat tak jadi. Nak buat kuih bagi jadi, dia kena ada ayat halus, ayat kasar. Barulah kita boleh pakai dua-dua di antara kasar dan halus. Begitu juga mata kita ni. Mata kasar, tengok benda yang kasar. Mata halus, tengok benda yang halus. Dua mata itu wajiblah. Ya, di antara dua mata itu, banyak kita hari ini yang kita guna pakai mata kasar. Sebab nampak terang-terang. Halus tak nampak. Cara susah tak nampak. Nah, cuma tahu lah. Bila tahu, tidak lagi kita ambil kira cara sehingga nampak dengan mata hati itu, jadi di situ jadi berlaku kurang sikit lah. Jadi keberadaan ada kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun berada di muka bumi. Sebelum kita nak balik kampung kekal, kalaulah kita pengetahuan kita tidak membuka mata halui, dua amal banyak mata kasar. Mata kasar lah yang hidup. Mata halui, duk halui itu tak nampak, duk kelabu itu. Jadi ilmu bila kita baca, kita faham, kita ingat, mestilah hari ke hari dia terbuka mata batin, mata halui itulah. Tanda-tanda orang yang ada mata halui, bila dia tengok saja apa yang dia tengok yang dicipta ini, atau dia ingat yang mencipta. Jadi mata halui ini membawa pada ingat pada pencipta. Mata kasar bawa kita ingat pada yang kena cipta. Jadi barulah bila kita gabung dua itu, jadi seimbang lah. Tidak sengit sebelah. Jalan sengit. Dia tak seimbang. Dia pakai mata kasar, mata halus. Daripada pagi sampai ke petang, petang sampai malam, sekarang dah pukul 9. Mata mana kita agak beramal tadi? Banyak mata kasar. Tak. Kalau mata kasar dah biasa selesa, selesa rasa, rasa selesa dengan kebiasaan yang kita biasa. Apa yang kita biasa? Mata kasar. Tiba-tiba Tuan Syed cakap malam ni, kena pakai mata halus weh. Tak selesa. Cubalah kita buat 10 minit pakai mata halus. Masuk 11 minit bunyi suara, cukup lah. Sebab manusia ni apa yang dia biasa, dia selesa. Apa yang dia selesa, dia rasa. Rasa apa? Rasa selesa dengan kebiasaan dia tu. Apa saja yang kita biasa, kita rasa selesa. Rasa selesa dengan kebiasaan itu. Kalaulah yang kita sudah selesa dengan kebiasaan yang baik, alhamdulillah. Tapi kalaulah kita sudah rasa selesa dan rasa biasa kita selesa kita dengan yang tak baik, rugilah orang itu. Jadi setiap diri bila dia ada, terus ada sedar itu berkait dengan ilmu. Ilmu itu yang membuka kesedaran. Kesedaran itu dua, yang nampak dan yang tak nampak. Di antara dua ini yang kita mestilah ambil titik berat lebih, supaya yang tak nampak dengan mata kasar itu ternampak-nampak di mata hati. Bila ternampak-nampak di mata hati, di situ barulah benar yang kita sebut tadi, setiap pekerjaan, kullu amrin zibalin la yabda'u bismillah. Tiap-tiap amal yang kita buat, sesuatu yang kita buat itu tidak dimulai dengan bismillah, yakni tidak ada kehadiran dalam jantung hatinya kebesarannya, kemuliaannya, kerajaan pemerintahannya, kekuasaannya, tak ada. Maka amalan yang kita buat itu jadi fahuwa aqta', terputus.
Jadi aqta' ini maknanya tidak ada mausul lah, maqtu'. Jadi amal yang membawa kepada maqtu'. Maqtu' ni terputus lah. Terputus tak mau. Bila terputus tu yang jadi macam putih wayar. Tak tahu ke mana, hanyut, mudah hanyut. Dia tak berhubung, kita kata. Macam telefon tak ada line. Sekejap-sekejap ada suara tak ada suara, geram, empas telefon. Apa nak cakap? Jap-jap dengar, siap tak dengar. Lemah. Kita nak dengar terus saja. Tak mau sekejap dengar, sekejap tak dengar. Lemah. Nak dengar terus. Line tu biar dia terus. Line terus itulah yang kita katakan. Bila kita buat sesuatu, pastikan dalam perbuatan yang kita buat itu ada kehadiran dalam hati kita. Apa? Kebesarannya, kemuliaannya. 2. Kebesaran kemuliaan ini membawa kepada sedar kita yang memerintah. Sultan, kerajaan yang memerintah. Bila sedar saja kerajaan yang memerintah, sedarlah kita tentang kekuasaannya. Itu 4 lah. Ada 4 itu. Kebesaran, kemuliaan, kerajaan pemerintahan, kekuasaan. Apa yang penting sangat 4 tu Tuan Seh? Yalah penting. Sebab bila kita sedar 4 perkara itu, kita akan sedarlah hakikat diri kita. Bila kita sedar kebesarannya, sedarlah kerendahan kita. Bila sedar kemuliaannya, sedarlah kehinaan kita. Bila sedar kerajaan pemerintahannya, sedarlah taat patuh kepada kerajaan yang memerintah. Bila sedar kekuasaannya, sedarlah kita tempat serah. Serah ni bila kita sedar satu orang berkuasa, serah lah. Macam orang lawan lah. Bila lawan, bila kontu tinah dia di bawah ke, tepuk tangan, serah. Taslim lah itu. Sebab dia kuasa di atas dia itu. Jadi berdepan dengan kekuasaan, berlakulah penyerahan. Kita ini akhirnya nak sampai taslim. Sebab kita orang Islam. Islam ini sifatnya taslim. Sallama yusallimu tasliman. Orang yang ada penyerahan di dalam. Pada zahirnya dia buat kerja apa yang sepatut dia buat. Tapi akan tetapi pada batinnya ada sudut serah. Ini mukmin sejati. Di antara buat ada serah. Di antara serah juga ada buat. Berlakulah gerakan sukun harakat. Yang pada sukun harakat itu, ada pada sukun harakat itu keseimbangan, kestabilan, keadilan, pertengahan. Yang kita pun dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa makna jalan lurus? Jalan lurus, jalan betul lah. Betul macam mana? Mana keseimbangan, kestabilan, keadilan, dan pertengahan. Baina ifrat wa tafrit wasatiyah. Itu mustaqim. Mustaqim ni makna jalan lurus. Apa makna lurus? Seimbang. Apa makna seimbang? Tidak terlampau ke kanan, tidak terlampau ke kiri. Macam orang bawa kereta juga. Bila bawa kereta itu kalau tak jaga steering ke, duk tidur, duk mengantuk, buat leka, dia hanyut, dia pergi makan jalan orang. Ataupun tak hanyut belah sana, dia hanyut masuk longgang pula. Antara dua itu. Kalau belah sini makan jalan orang, kalau belah sini masuk longgang. Jadi nak maintain kita itu duduk jalan tengah. Mustaqim lah itu. Jadi isyaratnya kalau orang nak dapat mustaqim, dia boleh tidur. Boleh tidur. Boleh orang bawa kereta, boleh dapat jalan tengah antara dua tepi itu. Dia nak maintain duduk di tengah itu. Boleh tidur. Boleh tidur terlepas kiri terbah kanan lah. Ya, itu kereta yang kita nampak. Kereta itu. Ini nak bawa diri. Nak bawa fikiran kita, nak bawa pendengaran kita, penglihatan kita. Nak bawa diri ini. Supaya diri yang kita bawa itu berlaku di atas mustaqim dengan makna jalan pertengahan, yakni keseimbangan, kestabilan, keadilan, dan pertengahan. Makna wasatiyah, yakni baina ifrat wa tafrit. Di antara ifrat ini terlampau-lampau banyak.
Tafrid, terlampau sikit pula, macam orang makan lah. Terlampau banyak jadi obesity pula. Banyak sangat, berpinggan-pinggan. Yang kurang terlampau kurang pula, jadi kuih kering pula. Rangka dah. Naknya keseimbangan. Ya, banyak jangan banyak sangat, sedikit jangan sedikit sangat. Itu keseimbangan lah. Jadi keseimbangan itulah yang dituntut pada pikiran kita, perasaan kita, dan perkataan perbuatan kita. Pikiran ini berkait dengan pegangan kepercayaan. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita baca, faham, ingat. Bagi Imam Abdul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, kita belajar ilmu sifat 20 itulah. Itu pegangan i'tiqad yang seimbang, wasatiyah. Tidak terlampau hulu, tidak terlampau sebelah sini syadid sangat, atau terlampau sebelah sini longgar sangat jadi Jabariyah. Terlampau serah sangat sampai apa pun tak ada. Dah serah semua Tuhan belaka. Jadi macam bulu atas angin pula. Tak ada ikhtiar dah. Itu Jabariyah. Di terlampau pegang ifrat pula. Jadi Qadariyah Mu'tazilah pula. Semua dia saja. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah, duduk di tengah. Di antara buat dan di antara serah. Serah pun ada, buat pun ada. Iyyaka na'bud, akan dikau kami beribadah. Ini isyarat daripada kita berbuatlah ikhtiar juz'iyah yang tidak memberi bekas, la ta'thir. Wa iyyaka nasta'in. Ini bahagian kita minta tolong, ini bahagian doa lah, ini bahagian serah lah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini buat pun ada, serah pun ada, gabung. Parti gabungan lah. Bila gabung tu kemai. Ya. Kalau tak gabung, jadi sengit sebelah. Duk buat amal zuhir, saya batin tak ada. Ataupun batin saja zuhir tak ada. Tak sempurna. Jadi, kembali balik pada titik permulaan perbahasan kita. Setiap sesuatu yang kita buat itu, mestilah ada hadir di dalamnya. Apakah hadir di dalam tadi 4 perkara? Dengar tak dengar ni? Apa 4 perkara tadi? Kebesarannya, kemuliaannya, kerajaan, pemerintahannya, dan kekuasaannya. Mesti ingat 4 itu. Ya, bila kita sebut saja kehadiran kepada Allah itu, ingat Allah, zikir tadi, ya, ilmu yang kita bicara ini, nak ingat apa? Ingat kebesarannya, kemuliaan dia yang memerintah, dan ingat kuasa dia. Ya, bila kita ingat 4 itu, maka terdidik, terbentuk, tercorak. Maka jadilah hala tuju fikir, rasa, kata, buat kita sampai di pintu gerbang, aman tetap, gembira bahagia, selamat sejahtera. Jadilah kita orang yang maju, jaya cemerlang. Terlepaslah kita daripada orang yang mundur gagal malang. Amal yang kita buat di sini, kita berhimpun beramai-ramai, mendengar ilmu, supaya kita maju jaya cemerlang. Dalam setiap sudut apa saja yang kita berkecimpung, apa saja yang kita libatkan diri dalam jurusan keduniaan ini, pasti membawa kepada maju, jaya dan cemerlang. Bukan mundur gagal malang. Sebab dasar kita itu dasar iman, dasar ihsan, dan dasar Islam. Bila dasar iman, ini terang jelas nyata niat kita. Ini tauhid ini membersihkan niat. Kenapa berbuat? Tasawuf ini menyedarkan kita apa hal engkau pada ketika engkau buat itu. Sedar tak sedar? Itu hal. Ilmu hal. Ini tasawuf. Ya, adapun bagaimana berbuat, kaifiyah, ini PK. Jadi apa berbuat, bagaimana berbuat, apa berbuat, dan kenapa berbuat. Itu kenapa buat yang pertama, ini tauhid. Kenapa engkau buat apa yang kau buat itu? Kenapa? Ini perbahasan ilmu tauhid. Orang yang sampai pada hakikat tauhid, dia tidak mampu berbuat apa juga, melainkan kerana Allah. Kenapa? Sebab kesedaran dia bila dia belajar saja ilmu tauhid ini,
penerangan-penerangan yang diterang dalam ilmu itu menerangkan sehingga dia sedar pada kesedarannya semua tak boleh berlaku melainkan dengan Allah. Bila dia kata semua dah tak boleh berlaku melainkan dengan Allah, maka tak boleh nak buat apa melainkan dengan dia lah. Dia sampai pada lillah, tidak lelah lah. Tuduh lelah, buat ibadat naik lelah. Tak sampai lillah. Sebut lillah, tapi kesedaran tak sampai lillah. Fikir tak sampai. Macam orang pergi ke laut juga, selam tak sampai, napas pendek. Duk timbul balik ke tu. Cuba juga selam, naik balik. Napas pendek. Nah, anak selam bagi banyak, kena banyak napas dulu lah. Ini napas tak belajar, tapi terjun dah. Tak ada lah. Tak boleh. Dia kena napas panjang, kita nak masuk dalam. Begitulah makni-makni yang kita belajar, makna-makna yang kita baca, yang kita faham ini, makna yang sampai kepada dasarnya. Sekira-kira bila sampai dasar itu, tak boleh pergi bawah lagi dah. Macam kita dah kena ceiling, kena bumbung dah, boleh naik lagi. Pak Ji naik tangga sampai kepala kena bumbung, boleh naik lagi. Sakit kepala lah, benjol lah kepala itu. Tak boleh pergi dah. Begitu ilmu. Bila dia sampai pada dasar, dia sampai pada dasar tu. Berdiri tegap dah dua kakinya. Ya, tempat kesampaian, kesedaran dia itu. Bila ada pengetahuan yang sampai pada dasar, maka tegap lurus dua kakinya. Tapi kalau apa sahaja yang kita baca, yang kita faham, tidak sampai pada dasar, terawang-rawang, tergantung itulah. Langit tidak, bumi pun tidak. Jadi hantu pula lah. Nah, terawang-rawang, ngaji bab Tuhan yang jadi hantu. Kacau juga. Sebab pengetahuan dia tak sampai. Tak sampai, bila tak sampai masalah. Sebab itu bila kita baca, kita faham, kita ingat, pastikan apa yang kita baca faham itu, yang kita ingat apa yang kita baca faham, sampai tempat kesampaian. Tak faham, kalau tak sampai, tanya. Soal mesti tanya. Miftahul ilm. Soal itu anak kunci ilmu. Jangan kita segan bertanya. Tak jelas tanya. Bila kita tanya, disitulah dibuka rahsia-rahsia diri. Ini kita nak tanya sikit, surah berbunyi dalam. Ente nampak aku jahil sangat. Nampak aku jahil sangat. Memang jahil pun. Apa masalahnya? Semua orang yang jadi alim tu sebab dia ingat dia jahil lah. Yang tu pergi mengaji. Kalau ingat alim tak mengaji dah. Jahil itu satu lompatan untuk jadi alim. Macam kita mengapai tak dapat. Tu yang pergi mengapai pergi dapat. Daripada ingat tak dapat tu adalah boleh dapat. Macam orang kanak-kanak kecil bila tulis bengkang-bengkok itulah menyebabkan dia dapat A sempurna. Tidak ada A sempurna melainkan dimulakan dengan A bengkang-bengkok. Ini kita tengok si kecil tulis bengkang, jangan dah tulis bengkang-bengkok. Tu tulis tu. Tak ada A langsung, halah. Biarlah dia tulis, hengok petot pun. Cantik kata comel, ambil cantiknya. Dia pun tengok, tulis lagi lah. Lama-lama, sempurna lah. Begitulah kita beramal. Walaupun pada awalnya tidak ikhlas, tapi dalam tidak ikhlas itulah permulaan ikhlas. Tapi kalau tak faham ilmu, surah berbunyi, kau ni beramal buat apa? Bukan ikhlas pun. Mula tinggal lah. Betul juga. No? Kalau kita beramal banyak mata ikhlas buat apa? No lah tu. Tinggal lah. Tinggal. Jangan. Dia beramal apapun, mesti ada bermula, tempat permulaan yang tidak sempurna. Di dalam tidak kesempurnaan itulah tersembunyi kesempurnaan. Terima tidak sempurna itu. Sebab kita yakin di dalam tidak sempurna itulah ada sempurna. Begitu juga suami isteri. Suami mesti ingat, kesempurnaanmu wahai kekasihku, kekuranganku wahai kekasihku,
kesempurnaan kita. Begitu juga isteri kata pada suaminya, kesempurnaanmu wahai suamiku, kekuranganku wahai suamiku, kesempurnaan kita. Barulah hidup yang lama. Tapi banyak kita ni tak sampai di situ, duk geram itu. Sebab hei, kita semua dia buat lain juga, duk kata dah. Mula dah. Yang si lelaki tengok isterinya tak sempurna, yang suami pula tengok isterinya tak sempurna juga. Yang isteri nampak aku yang sempurna, dia tak sempurna. Betul yang paling sempurna siapa? Aku. Siaplah. Jadi hantu aku lah. Tak boleh. Kita dalam perjalanan mestilah sampai kepada pahaman yang tepat. Apakah pahaman yang tepat? Kesempurnaanmu, kekuranganku, kesempurnaan kita. Barulah aman. Barulah aman, tetap, gembira, bahagia, selamat, sejahtera hati itu. Kalaulah kita duk kata kekuranganmu, kesempurnaanku, sempurna aku. Hang bila tak sempurna? Siap. Duk balas selalu, duk geram betul. Berapa lama dah berkawan? 30 tahun dah. Anak menyut dah. Menyut dah anak, menyut dah. Tapi duk geram itu. Tak mau itu. Sebab cara kita pandang tak kena. Ya. Tidak ada sesuatu yang jadi sempurna. Yang hang boleh rasa sempurna itu duk nampak Pak Haji tak sempurna. Sebab engkau nampak tak sempurna tu, hang rasa sempurna tu. Kalau tak ada yang tak sempurna, hang boleh rasa sempurna. Boleh lah. Macam Khabib lah dia lawan. Kalau tak ada yang kalah, dia boleh menang. Nak menang macam orang kalah? Tak ada. Jadi masing-masing perlu memerlu. Jangan duk pandang tak sempurna saja. Jenuh, berbalah selalu. Tak boleh. Orang beriman, orang yang ada ilmu, dia sampai kepada keputusan yang tepat. Ya, di mana dia berkata, kesempurnaan kamu, kekuranganku, kesempurnaan kita. Kita belajar sama-sama. Ya, memang hari ini aku tidak sempurna sudut itu. InsyaAllah lambat laun aku akan sempurna juga. Sebab kita sentiasa berusaha detik demi detik, saat demi saat menuju kepada pintu gerbang kebaikan yang terbaik yang dapat kita tunaikan. Sebab inilah tempatnya kita beramal. Beramal dengan makna nak buat sesuatu. Nak buat sesuatu itu tentulah dengan sempurna. Sempurna dengan memelihara. Memelihara yang membatalkan, yang merosak, yang mengurang. Itu masalah niat, itu kerangka niat itu. Dulu kita belajar bab niat itu, tu terang itulah. Bila kita niat, pertama yang kita ingat tasawuf di fikiran, menjunjung titah perintah sultan. Itu mana niat. Niat ini pertama dan utama mesti ada hadir dalam hati kita. Menjunjung perintah titah sultan Malikul Muluk. Bila kita nak ta'at ini, nak junjung perintah lah. Nak junjung perintah ini dikait dengan yang memerintah. As-Sultan, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Sultan yang salam. Yang membawa agama Islam melalui lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sambut Maulidir Rasul, yang ini menyambut apa yang sudah dia ajar pada kita. Ini yang kita sambut. Yang kita cerita ini menyambut Rasul lah. Tak ada lain lah. Yang kita duk cerita ni ilmu Rasul lah. Itu menyambut Rasul lah. Itu memperingatkan balik apa yang dia cerita pada kita. Itu sambut lah itu. Kalau tak cerita nak sambut macam mana? Cerita benda lain pula. Hang sambut apa? Cerita benda lain. Kita cerita ini ada kait dengan dia lah. Supaya apa yang kait dengan dia itu dapat menjadi dalam idaman hati kita. Maka junjung perintah itu pertama. Junjung perintah, junjung ini mengisyaratkan sesuatu yang kita pandang besar, mulia. Sesuatu yang kita anggap ini yang terbesar. Itu yang junjung itu. Niat ini bila ada niat masuk pada sudut pertama dan utama, junjung perintah. Ini isyarat kita membesarkan sesuatu, memuliakan sesuatu. Itu pertama. Junjung dengan berbuat.
junjung dengan berbuat. Ataupun dengan tinggal, kalau perintah tinggal, junjunglah itu. Dan memang kita manusia, selagi mana hayat di kandung badan, sama ada kita buat sesuatu atau tinggal sesuatu, itu saja. Satu manusia siapa juga dia buat sesuatu atau tinggal tak buat benda itu. Sebab itu kalimah yang kita sebut dalam zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini, la ilaha ini nafi, tak ada, itu nafi. Illallah ini isbat. Jadi nafi dan isbat. Jadi ada kita ini, sama ada kita tolak sesuatu nafi atau tetapkan sesuatu isbat. Macam kita datang sini malam ni beramai-ramai, ya, kita pun tetap di jantung hati kita, nak pergi dengar apa Tuan Syekh kata, tak tahu dia sambut ramai lah. Dah pergi tengok. Dah. Kita pun tetap nak mai masjid, nak mai masjid Haji Yusof. Kita tetaplah itu. Ada pula yang dengar perintah, tak mau pergi tempat lain, nafi pula dia. Jadi ada manusia nafi, ada manusia isbat. Jadi manusia ini dua saja. Dia menetapkan sesuatu, menafikan sesuatu, isbat ataupun nafi. Yakni sama ada kita buat sesuatu atau kita tinggal sesuatu, tak buat. Jadi bila kita junjung perintah Sultan Malikul Muluk, junjung perintah itu sama ada kita buat apa yang dia suruh, tinggal tak buat apa yang dia tegah lah. Memang kita pun apa juga keadaan, sama ada buat ataupun tinggal. Dan apa saja yang kita buat berkait rapat yang kita buat itu sesuatu yang menguntungkan. Takkan nak buat satu yang rugi. Ada my way kita buat apa? Rugi. Sebelum nak buat benda kita fikir, ni biar betul. Nak buat apa benda rugi? Kita tak terbuat. Bila satu orang ajak kita buat satu yang rugi. Jadi apa saja yang kita buat pada dasarnya berkait rapat dengan untung. Untung, bukan rugi. Dan untung itu bukan sekadar untungan di dunia sahaja, bahkan untung dunia dan akhirat. Ini amal orang beriman. Orang beriman ilmunya, hisab, hitung, kira, bicaranya sudah sampai kepada dunia wal akhirah. Bukan kira bicara dunia sahaja, dunia dan juga akhirat. Keuntungan itu dia ambil hisab, hitung, kira untungnya dunia dan juga akhirat. Junjung perintah, sama ada buat ataupun tinggal. Bila kita buat ataupun tinggal itu, buat pula dengan sempurna. Tak maulah buat dengan tidak sempurna. Buat dengan sempurna itu dengan memelihara. Nak sempurna, kena pelihara lah, kena jaga lah. Jaga apa? Yang membatalkan, yang merosakkan, yang mengurangkan. 3 perkara tu. Jaga. Pekahlah tu. Yang membatalkan, yang merosakkan benda-benda yang menyebabkan ada riak, itu tasawuf pula. Ataupun yang mengurangkan, itu buat benda-benda makruh. Pekah tu. Yang membatalkan, itu tak buat syarat rukun, batal terus lah. Sempurna dengan memelihara. Pelihara 3 perkara. Memelihara yang membatal, yang merosak, yang mengurang. Dan semua itu yang kita buat semata-mata bagi zat dia. Ini ikhlas pula. Semata-mata bagi zatnya yang wajib al-wujud. Ikhlas lah. Ikhlas itu bila kita buat semata-mata bagi zatnya, berhubunglah buat ikhlas itu timbul dalam jantung hati. Bila kita buat sesuatu yang kita buat, ada pada jantung hati itu takut murkanya, harap rahmat kurnianya. Itu lengkap niat itu. Jadi junjung perintah, ya, junjung perintah itu dengan berbuat.
buat dengan sempurna. Sempurna dengan pelihara. Pelihara yang membatal, yang merosak, yang mengurang. Semua itu ikhlas bagi zat. Ikhlas bagi zat semata-mata takut murkanya, harap limpah kurnia rahmatnya. Dan semua itu semata-mata untuk qarib dengan dia, bukan ba'id. Dan semua itu juga semata-mata nak tunjuk syukur dengan dia. Nak syukur sungguhlah, bukan kufur. Tak maulah kufur tu, tak maulah. Kita nak syukur. Akhirnya kembali balik kepada lubuk syukur, bukan kufur. Wal'iyadu billah. Itu kerangka niat. Patut hafal. Bisa ingat bila junjung perintah, bila sebut kalimah junjung ini mengisyaratkan satu yang kita besar dan kita muliakan. Bila kita junjung sesuatu, mana kita buat tu daripada tempat membesarkan sesuatu, memuliakan sesuatu. Ya, junjung perintah itu dengan berbuat atau tinggal, ikut perintah dia. Kalau perintah suruh buat, perintah tinggal, kita tinggallah. Buat itu pula dengan sempurna. Sempurna itu dengan memelihara. Pelihara 3 perkara, yang membatal, yang merosak, yang mengurang. Semua itu kita buat ikhlas bagi zat yang wajibal wujud. Bila buat ikhlas bagi zat wajibal wujud, terpusat, tertumpu kepada yang sebenar-benar ada, maka tercawitlah dalam jantung hati, takut, harap takut hanya pada dia, bukan lain daripada dia. Maka jadilah takut harap kita ketika itu dibina memandang kebesarannya, kemuliaannya, yakni af'alnya. Jikalau tidak, takut harap jadi dibina di atas amal kita. Bila sedikit amal, kuranglah harap. Tu Dr. Terap. Bila buat sikit amal, hari ni Pak Haji berzikir, berpusing serban 1000 kali. Pak Haji kelop masjid jalan lain macam. Jalan 1000 kali berzikir. Tiba-tiba besok dapat 10. Jalan tatih lain macam. Sebab apa? Amal sikit. Jadi amal dia jadi dibina takut harap itu dengan memandang amal dia, bukan memandang perbuatan Tuhan. Kita setiap manusia ni dalamnya bahagian bawais, bahagian bangkitan diri manusia itu. Apa yang membangkitkan kita? Yani takut harap takut itu. Adakah takut harap itu dibina di atas apa yang kita buat sendiri, atau dibina takut harap itu memandang afal asma sifatnya ingat zat. Ini dalam bab ikhlas, di situ ikhlas bagi zatnya, yakni syuhud kita memandang kebesaran kemuliaannya, afal asma sifat sehingga ingat zat semata-mata zat, maka terbinalah takut harap dengan memandang dia, bukan memandang amal kita. Kalau amal dibina di atas takut harap, dibina di atas amal kita, masa amal itu banyak, harap tinggilah. Bila amal kurang, tak ada harap pula dah. Maka jadilah dia terumbang ambing, tak tetaplah hati itu. Tak tetaplah. Jadi di sini kita dapat rahsia, nak jadi tetap hati itu mesti banyak masa memandang kebesaran dia juga. Sebab itu titik tolak permulaan percakapan penerangan ilmu yang kita titik tolak mula tadi berhubung dengan kebesarannya, kemuliaannya, kerajaan pemerintahannya, dan kekuasaannya. Ini didik bentuk, corak bendung, hala tuju, jadi hambanya yang tulen. Memandang kebesarannya, jadilah orang itu rasa rendah. Memandang kemuliaannya, jadilah hamba itu rasa hina. Memandang kerajaan pemerintahannya, jadilah kita bersedia nak taat patuh. Memandang kepada kekuasaannya, jadilah kita serah pada dia. Ini 3-4 sifat hamba. Rendah, hina, sembah serah. Rendah, hina, sembah serah. Kebesarannya, kemuliaannya, kerajaan pemerintahannya, kekuasaannya. Mungkin sekadar itu kita bagi penerangan. Sudah 9:30. Sebelum kita nak mula zikir sikit, ya, kita nak buka soal jawab sikit lah. Tuan saya nak tengok apa yang dah belajar ni. Dah terang-terang dah.
Kodok pening lagi, kacau juga. Nah, kita tengok soal jawab sikit. Siapa ada soalan? Kod tadi apa yang Tok Syekh cakap kod tak jelas ke apa ke? Ya, soal lah. Kita buka peluang. Ini nampak duk catat banyak. Apa ada soalan? Apa saja nak tanya boleh. InsyaAllah. Yes, for the English speaker, do you have any question? Yes, I not speak English at all just now. But whatever that we have talked earlier in the mosque, Friday prayer just now, I'm sure you are thinking about it. You're welcome to ask me any question, please. Siapa ada soalan? Allahu Akbar. Tak ada soalan, kita nak tanya soalan pula. Ada tak ada? Kan malu, bukan nak tanya malu. Ada tapi tak terkeluar. Tak terkeluar. Nanti dah keluar, baru dah keluar. Dah keluar tak jadi lah. Tok Syekh balik dah. Ya. 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 Jadi soalannya itu cantik soalannya. Apa beza perbuatan Tuhan kehendak manusia? Apa beza itu? Perbezaan di antara perbuatan Tuhan, yakni af'alullah, ya, dan kehendak manusia. Bezanya perbuatan Tuhan memberi bekas. Adapun kehendak manusia tidak dapat memberi bekas apa-apa. Apa juga kita kehendak berkait rapat yang dapat menunaikan kehendak kita. Sebab itu dalam pengajian ilmu tauhid, bila kita belajar ilmu sifat 20, kita akan sampai kepada pemutusan 4 perkataan, yakni pegangan kepercayaan, niat kehendak. Pegangan kepercayaan, niat kehendak. Apa yang kita pegang, itu yang kita percaya. Ambil handuk pegang tu, pegang kuat sangat, percaya tu. Tu dia pegang, dia percaya. Jadi pegangan kepercayaan. Apa saja yang kita pegang, yang kita percaya sungguh, itu akan jadi niat. Niat itu dalam bahasa kita makna kehendak lah. Macam hamai rumah, apa niat hang? Mana apa hendak ni? Sama lah tu, niat kehendak. Ya. Niat kehendak. Jadi kita buat sesuatu itu nak menunaikan kehendak kita. Ya, apa niat itu? Nak meluahkan kehendak aku yang ni. Kehendak aku nak syukur pemberian Tuhan banyak tu datang berhimpun ni. Lillah itu kita semayang tu, kita luahkan kehendak aku. Kehendak kita nak tunjuk syukur dengan Tuhan pemberian dia pada kita banyak sangat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalaulah kita nak hisap, hitung kira bicara apa yang sudah dia bagi pada kita, la tuhsuha, tak dapat. Dan kata ulama, nak kira bicara pemberian Tuhan itu bukan seluruh, satunya. Ambil bulu mata. Bulu mata saja. Tak boleh nak kira dah. Bayangkan bulu mata ni tak ada. Jenuh nak tempih habuk, jenuh. Itu baru satu. Jadi bila dijawab soalannya, apakah beza perbuatan Tuhan dengan kehendak manusia? Bezanya, kehendak Tuhan memberi bekas. Kehendak kita yang kita buat, perbuatan kita tidak beri bekas. Bila sesuatu yang beri bekas, itulah tempat tumpuan. Macam contoh, bila kita dahaga, kita minum air. Dahaga sungguh. Bila minum air, amboi asal lega.
Bila rasa lega, tengok jelin ayam. Tak, tengok abui, sejuk tunggu ayam. Dapat mana? Sono. Tak, pasal dia buang apa ni rasa dahaga tu. Buang rasa dahaga tu ada kait dengan kesan lah itu. Kesan itu bahasa Arabnya mana asar lah. Asar tu mana beri bekas lah tu. Jadi kita manusia yang tarikan yang paling kuat pada semua manusia bila beri bekas. Bahagian beri bekas. Hang lega penyakit makan ubat apa? Tu. Hampir kedai klinik tu. Tu ke? Oh, benderai Benderai ke? Pegat tunggu pagi-pagi dah. Kenapa? Kesan sungguh. Kesan. Jadi kita tertarik dengan kesan. Tapi dalam ilmu tauhid, la ta'thira li syai' minal kainat bi tab'ihi aw bi quwwati. La ta'thir, tidak memberi bekas, sama ada pada tabiat api membakar memberi bekas pada api, tabiat api bakar hangui. La tidak memberi bekas dengan sendirinya, bahkan Allah. Ini dia kita kata dunia ini tempat dipanggil alam hikmah, alam hikmat. Tiap-tiap sesuatu berlaku itu dia ada lapis lagi. Kalau kau hukum pakai nampak begitu saja, jadilah hayhata. Jauh yang amat jauhlah pandangan engkau terpeso. Tauhid membetulkan balik. Taksir ini bahagian yang penting. Dan taksir ini penarik yang kuat kita kepada Allah. Oleh kerana keyakinan kita yang memberi bekas hanya Dia, tidak lain lagi, maka tertariklah tumpuan kita hanya pada Dia, tidak pada lain. Adapun yang lain tak beri bekas. Yang beri bekas satu je, Dia lah. Kalaulah yang beri bekas hanya Dia, lain sama sekali tidak beri bekas, sepatutnya tumpu kita di mana? Tapi tak jadi juga. Tak tumpu kat dia juga. Balik pada tadi lah, entonces orang tadi tu terlampau memakai mata kasar. Mata halus tak ada. Nak dapat mata halus, dia kena beramal lah. Atau kena ada zikir lah. Sebab itu kita gabung al-ilmu wa zikir. Mesti digabung. Ilmu kena ada, zikir pun ada. Jangan zikir saja, ilmu tak ada. Macam seekor burung, mesti ada dua sayap. Kalau satu sayap, kita ambil burung tu, kita ikat satu sayap dia lah. Kita letak atas lantai tu. Tabiat burung ni kan dia aku letak, dia nak terbang. Ya. Bila dia cuba nak terbang satu sayap, apa jadi? Duk mutak itu. Tak mana, duk mutak. Buka pula sayap belah ni, kita ikat pula belah ni. Lepas tengok. Mutak juga. Yang boleh terbang bila ada waspada. Begitulah mukmin sejati. Al-ilmu wa zikir. Ilmu mestilah mencetuskan zikir. Macam tu saya bercakap daripada tadi sampai sekarang 9.25, 9.35 dah. Berapa jam dah? Adakah sudah timbul zikir dalam itu? Ataupun duk hanyut tak tahu ke mana dah. 10 inci nak turun tak boleh. Tak tahu nak turun. Masuk roundabout tak tahu nak keluar. Duk pusing tu, duk pening. Nah, sedangkan ilmu yang kita terang ni semua nak masuk dalam. Berkemampuan bila kita terang ilmu, tafakur yang jadi tazakur, tazakur yang jadi tasyakur. Tafakur yang jadi tazakur, tazakur jadi tasyakur. Tak mau tafakur ada, fikir ada, tapi tak jadi tazakur, jadi taghaful. Taghaful membawa pada takafur pula lah, kubur pula lah. Kita ni masalahnya tafakur ada, tapi masuk dalam tak jadi tazakur, jadi taghaful. Lebih dia cuek kata keluar, jadi tasyakur pula. Jenuh nak tangkap lah. Saya tengok keluar, Islam cantik. Pakai serban kemas, pakai jubah kemas. Weh, nah. Tapi dalam, waflah. Itu masalah.
Ini berkendak kepada orang yang ada mata batin lah. Itu mursyid, muallim, murabbi mursyid ini, dia tengok di dalam. Bila tengok dalam itu, bila kita jumpa dia bersembang dengan dia, bagilah sikit-sikit. Kalau kita tak nak, duduklah di mana kita nak. Tak paksa. Tak. Kalau nak, mainlah. Kita cerita. Bila mata bertang mata, kita relin tengok, dia hubunglah hati tu. Sebab kita ni manusia dengan manusia, dia ada perhubungan yang halui. Sebab itu waktu zaman Covid, kalau dia batuk sana sini lari dah. Batuk sana, no. Sini cuek kata lari dah. Kok mana? Itu imam tak gimana? Dia tengok orang batuk. Allah, yalah takut mati. Nampak? Percaya semua. Tak percaya macam mana berkat habis jatuh dah. Satu dunia. Ya, PKP ke? PKP, SOP, macam-macam. Istilah semua apa yang habis. Tasawuf pun kalah. Anda tak ikut SOP. SOP tu apa? Tak tahu. Tak tahu kenapa. Mau berkata SOP lah kita pun tak tahu apa SOP. Kita manusia dengan manusia ini, dia memang dia ada perhubungan yang halus. Sebab perhubungan hati. Dia pengaruh mempengaruh. Pandangan kita pun ada pengaruh. Kita tengok tak percaya kalau kita duduk satu meja atau kita duduk ujung sana, satu orang datang masuk, dia relin kita. Bukan apa relin dia. Boy hang ni. Apa yang relin? Dia duduk sana dia relin aja. Terasa. Tapi kalau dia pandang senyum manis, boy, main mana? Sembang. Nampak? Mana ada pengaruh. Jangan kita ingat selapis saja. Tahu? Jadi apa kita bawa di dalam itu, manusia akan terasa. Biarlah mukmin sejati, dia sentiasa bawa qalbun salim. Hati yang sejahtera. Bukan qalbun sakim. Itu hati yang sakit. Tak maulah. Ya, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari itu harta, anak pinak, apa saja yang kita sudah berhimpun. Bilakah hari itu? Sekaranglah. Yakni apabila ilmu yang kita baca, faham, ingat itu, kita ingat sungguh, maka terbukalah kashful ghita, terbukalah penutup. Bila terbuka penutup, kita nampak semuanya tidak memberi manfaat melainkan dia. Nampak di sini dah. Barulah di sana tidak buta. Kalau di sini buta, sana buta juga. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan mereka yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang sejahtera. Macam mana dapat hati sejahtera? Ini majlis-majlis macam ni lah. Duduk senyap, fikir, zikir, syukur. Kena buat 3 sekali lah. Jangan fikir atau mana hanyut dah. Fikir kena masuk dalam. Sekira-kira bila tuan saya berhenti bercakap ilmu ini, zikir sudah jalan. Itu pentinglah. Sebab apa saja yang kita buat amal zahir ini, dia ada masa mula, ada masa berhenti. Tapi amal batin macam nafas. Boleh bondi? Bondi bungkui lah. Bondi tengok. Bungkui. Tak boleh bondi. Amal batin tak bondi cik oi. Duk kira amal lahir, amal zahir. Tak ada. Dua letih je. Jadi kira macam nampak. Habis-habis kabur bagi salam, tengok itu. Selesai lah. Selesai? Tak selesai je oi. Kita niat keluar semayang itu, orang yang alamat semayangnya diterima, lepas bagi salam itu sudah teringat ada semayang lagi kan? Itu tanda qabulnya semayang.
Ini kita tak ada. Jangan kata bagi salam, Tok Imam baca panjang sikit. Bila nak habis? Teruk tak teruk? Itu qalbun salim ke qalbun sakim tu? Sedang. Bila dah sedang itu, buat sesuatu lah. Kena cari jalan lah. Cari jalan macam mana aku nak baiki. Nak balik siap nak balik. Kita cerita ni, siap nak balik. Orang nak buat persiapan lah. Tapi kalau orang rasa dia tak belum nak balik lagi, duduk lah tu. Nak duduk lah. Tapi kita ni dah nampak dekat dah. Ya, begitu. Jadi kembali balik pada soalan tadi, mana perbezaan di antara perbuatan af'al Allah dengan kehendak manusia. Ini perbuatan manusia itu, perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan manusia tak beri bekas. Jadi bila di antara beri bekas yang tak beri bekas, tentulah kita tertarik, tertumpu pada yang beri bekas. Ada soalan lain lagi? Ya. Bagaimana nak faham dengan nikmat diberi sedap? Nak faham nikmat? Nikmat yang paling besar itu nikmat sedap. Tak ada lebih daripada itu. Kalau dah tak sedap, dan bagi yang putih sebat, dah tak sedap. Nah, sedap. Kesedaran kita ini, ya, kesedaran ini yang kita sedap ni berkait dengan ilmu penerangan yang kita baca. Cuba, sebab bila ada sedar, kita macam kita anak-anak kita kecil lah, bila dia bangun tidur dia sedap, dia celik-celik mata, kita pun kata-kata dia, cepat sikitlah buat itu, dia sedap. Bila dia sedap itu, dengan kesedaran itulah kita boleh hala tuju dia dengan menggunakan huruf kalimat ayat ilmu tadilah. Kita hala dia ke mana? Pergi basuh muka cepat. Nak makan pula, dia sedap kan, dia ikutlah hala tuju itu. Kalau dia tak sedap kan, kita kata pergi basuh muka cepat, dia buat bengong, tengok dia tak sedap tu. Kalau sedap ke, dia boleh ambil arahan. Ya, bayangkan kalau kita tak sedap. Apa nak buat? Kata kita duduk sini, hilang sedap. Hilang sedap, mana tak sedap? Bila tak sedap, aku dah mana? Dah tahulah. Jenuh. Jadi nikmat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar, nikmat kesedaran. Dan kesedaran itu berkait rapat dengan perbuatan Tuhan. La syarikalah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar ada melainkan Allah wahdah, dialah yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, dialah yang memerintah. Walahul hamd, dan baginya segala puji di atas pemerintahannya. Jadi apa juga perbuatan pemerintahan Rabbul Jalil, tidak ada laum, tidak ada keji. Semuanya puji mutlak. Puji mutlak. Walahul hamd. Dan kepujian itu berkait rapat dengan yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan wa yumit, dan yang mematikan. Wa huwa hayyul la yamut. Adapun dia hayy, yang hidup, la yamut, tidak baginya mati. Biyadihil khair, dan tangannya itulah segala kebajikan-kebaikan yang kita idam-idamkan, yang kita cari-cari. Segala kebajikan-kebaikan yang kita idam cari, pada tangannya. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan kekuasaan itu mutlak pada dia. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Itu 11 kalimat dibaca lepas maghrib dan lepas subuh. Zikir yang mesti dibaca dengan kehadiran. Jangan baca saja di lidah, itu hadir tak ada, rugi. Mana pada zuhir dia beramal,
batinnya tidak ada amal. Bila sebut saja amal, mesti digabungkan zahir dan batin. Jangan kita melatih diri kita, didik bentuk corak bendung, hala tuju diri kita beramal hanya pada zahir. Batin tak beramal, rugi. Rugi. Alhamdulillah, zahir sudah beramal, pastikan batin pula. Bila beramal batin ini, bila kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit. Bila ingat yuhyi wa yumit, mestilah kita ingat kebesarannya, pemberian yang paling besar. Sedar nikmat, sedar yang dia soal tadi itu berkait dengan hidup mati, mati hidup. Ya, hidup mati, mati hidup, mati hidup balik di sana lah. Ya, hidup mati, mati di sini, hidup di sana. Ya, macam satu orang tak ada di sini, ada di London, cari di sini tak jumpa lah. Cari tempat salah. Kita hilang duit di luar sana. Ya. Cari dalam masjid. Belilah cari, tahan cari apa? Duit jatuh. Kita pun pakai tolong cari. Sampai kat setengah jam letih tak ada. Hang hilang kat mana jatuh? Bawah pokok. Cari sini buat apa? Di sini cerah sikit, sana gelap. Jenuh. Fikir macam nak tahu. Jenuh. Logik dia tu. Sini cerah, pergi cari. Kena gelap cari, tak nampak. Kena cari tempat yang hilang gitu. Begitu. Orang tu tak ada di sini, tapi ada tempat lain, tu berpindah. Ya, liqa, berpindah. Berpindah alam. Jadi yuhyi wa yumit, hidup, yang menghidupkan dan yang mematikan itu. Berhubung hidup mati ini yang kita rasa tak selesa bila ingat mati. Sebab kita kasih kekal. Kasih, berkasih berhubung dengan kekal. Satu orang tidak dapat buka jantung hati kekasih, melainkan dia akan bayangkan kekasihnya itu bersama dengan dia selama-lamanya. Orang jatuh cinta kasih 4 perkara. Dia menyaksi jamal, nawal, kamal, istimrar wujud. Ini 4 sebab manusia jatuh cinta. Jamal, dia melihat keindahan, kecantikan. Nawal, dia melihat sifat-sifat murah yang baik pada seseorang itu. Kamal, dia melihat sifat-sifat kesempurnaan. Dan dia akan ingat di pada hatinya, orang ini akan bersama dengan aku selama-lamanya. Bila ada 4 itu, terbukalah pintu kasih. Tapi kalau dia jumpa satu orang itu, jamal ada, nawal ada, kamal ada, tapi dia ingat, seminggu saja tahu. Seminggu, pak, bagi sebiji. Nak bercinta macam mana seminggu sahaja? Tak boleh. Orang jatuh cinta, dia akan bayangkan orang yang dia kasih itu akan bersama dengan dia selama-lamanya. Itu dikait dengan kekal. Jadi, mahabbah ini, kasih ini dikait dengan kekal. Soalnya, siapa yang kekal? Tidak ada yang kekal. Yang kekal dia. Jadi, walaupun kita berkasih sama-sama kita ini kekasih majaz. Kekasih yang pinjam, kekasih yang zahir. Adapun kekasih sebenarnya, iaitulah Rabbul Jalil, yang menjadikan semuanya. Itu sebab itu orang mengaji tauhid ini, dia sudah sampai pada kesedaran itu, maka dia dapat perbezaan di antara kasih majazi dan kasih hakiki. Maka tetaplah hati dia itu. Ya, kalau tidak ada makna itu yang terusik, terganggu, terkacau, terumbang-ambinglah, dia tak dapat tetap. Tetap hati mestilah berhubung dengan yang tetap. Hati tidak tetap sebab kita berhubung dengan yang tak tetap. Hang ni tak tetap kat mana? Tak tahu. Tengok hang berhubung dengan siapa? Makhluk. Makhluk tak tetap lah. Tak berhubung makhluk, macam mana aku makhluk?
Ialah hubungan makhluk supaya Khalik menjadi kenyataan. Sebab makhluk itu cermin bagi Khalik. Untuk kena kenai dia, kena tengok lain daripada dia. Itu dia punya pertalian dia. Bila ada pertalian di situ, maka terus dia. Jadi tempat soalan dia soal tadi, nikmat yang paling besar kesedaran itu berhubung rapat dengan kesedaran dia, ada dia, terus ada dia. Bila dia ingat tiga itu, maka itulah tempat dia menghargai apa yang dia hargai. Kalau dia tak ingat itu, hilanglah harga yang sebenarnya. Ada soalan lain lagi? Satu orang tu sibuk bekerja sehingga hilang tumpuan dia pada Allah dan Rasul dengan sebab dia sibuk bekerja. Jadi kalau orang macam itu dalam 24 jam, itu 24 jam tu sehari semalam, ya. Sehari semalam 24 jam ini kita misalkan 1 jam itu macam 1 kotak. Kalau 24 jam kita ada sehari semalam, seolah-olahnya kita semua ini ada 24 kotak. 24 kotak itu, katalah kita orang yang hadir ingat tumpu, kita taruh kotak warna hijau. Kalaulah kita ni banyak hopla, taruh warna merah. Agak-agak lah 24 kotak tu merah banyak ke hijau banyak? Apakah senyum habis? Itulah merah banyak tuan saya. Kena usaha sikit-sikit lah. Jadi ini tempat bekerja sibuk. Okey, kau sibuk, berapa jam kerja? Okey, masa yang tak sibuk, lekutkan satu waktu, walaupun 1 jam. Engkau bagi masa penuh menghadap dengan dia. Syarat kita kena bagi sepenuh masa. Kalau kita nak buat perhubungan anak kucing, kalaulah kita beli anak kucing masuk rumah, ya, minggu pertama kita nak buat perhubungan dengan dia itu, mesti kita pandang dia, tengok mata dia, buat suara macam kucing terik, ya, kita usap dia sedikit, ambil makanan ke suap di mulut dia, buat cakap-cakap dia pun tengok kita. Kena seminggu berhubunglah. Itu anak kucing. Kita sebelum balik kerja dia tunggu kat tingkap. Oi, ada telepatik dah. Berhubung dah. 2 minggu. Tapi nak berhubung itu kita kena bagi masa, bagi tumpuan, bagi suara, kena bagi perhatian pada dia. Itu anak kucing. Ini kita dengan Rabbul Jalil. Adakah kita bagi perhatian sungguh sehingga perhatian yang kita bagi itu hilang tempat, hilang masa tumpu sungguh? Atau bagi pada lahir saja, masuk sini teringat nak keluar dah. Keluar sana teringat keluar tempat lain pula, tak tahulah di mana dia. Di mana kita? Kalau kita sibuk bagaimana sekalipun, tengok dalam waktu itu, tetapkan satu waktu. Dalam waktu itu kita duduk, kita munajat sungguh. Yang lain pada dia, pada ketika kita duduk menghadap sungguh. Jangan duk kira benda lain lah. Ini tengah menghadap sekali nak pergi kuih juga. Dalam menghadap dia nak kuih juga. Tak habis kuih tu. Telefon lah ada kuih. Pegat kuih. Berhentilah kuih sekejap. Duduk semua, katup handset tu semua habis. Unplug. Plug tu tak apa, plug. Kita duduk plug tu kan, taruh plug nak charge telefon tu. Cabut plug dia. Mana plug tumpuan kita itu, jangan duk tumpu pada makhluk ini, tumpu pada Khalik. Tumpu sungguh. Kalau tumpu sungguh dia masuk nur nanti. Kita yang tak jadi ni tak tumpu sungguh. Bila kita nak cuba tumpu, macam-macam dia kacau dalam. Duk fikir sana, fikir sini. Bolehlah 10 minit, masuk 11 minit. Tak tahan dolar. Sakit pinggang lah, sakit perut, macam-macam. Itu kena. Bila kita duduk, nekat nak menghadap, duduk setengah jam, duduk setengah jam. Tumpu, jangan ada campuran. Syarat kita nak masuk perhubungan dengan Tuhan ini, mestilah kita masuk sepenuh hati. Sekira-kira bila kita menetapkan tumpuan pada dia, yang lain daripada dia itu tidak ada lagi dalam tumpuan kita. Macam kita masuk kamar tidur. Bila kita masuk bilik tidur itu,
Adakah kita ingat lain daripada tidur? Ada. Ada. Kalau kita ingat lain daripada tidur, tak tidur. Alah. Dia boleh tidur itu sebab dia tidur. Dia ingat tidur. Sehingga dia ingat tidur tu, zikir tidur. Tidur. Bukanlah dia sebut tidur. Dah. Tapi nekat dia nak tidur tu, nekat sungguh. Sehingga yang lain pada bukan tidur, dia macam dia deep down. Bila masuk bilik, tak pala hilang tempat, hilang masa. Oi, tasawuf tinggi tu. Hilang tempat, hilang masa tu. Oi. Diri pun tak sedap. Lupa tempat, lupa masa, badan rehat. Tarawih dah. Ya, rehat sungguh. Itu waktu malam kita nak tidur, yang boleh kita rasa tidur, syaratnya mestilah kita lupa tempat, lupa masa, badan rehat, diri tak sedar, barulah dapat rehat. Beribadat begitu juga. Ini tempat ini tumpuan kita hanya pada dia. Kita cakap ini semua, tidak ada kena-mengena yang bukan dia. Semua dia. Patutnya kita semua ini sudah boleh tenggelam dah. Tapi sukar nak masuk ya. Sebab dia duduk punak ke atas. Tak masuk dalam 10 inci. Kacau. Mana duduk liak ke atas. Sebab itulah kita kena latih lah. Zikir kena ada. Zikir kena. Jadi bila nak berzikir dengan Tuan Syekh nanti, bila Tuan Syekh sebut zikir, semua orang kena betulkan tulang belakang. Rehatkan badan. Kosongkan fikiran. Pusatkan tumpuan pada jantung. Pejam mata. Jangan duk buka mata, duk klik-klok. Buka mata, duk tengok di kanan tu. Itu berzikir ke mana? Ni berzikir, dia buat hukum pula lah. Tak jadi berzikir lah. Dia kena katuk mata. Rehatkan badan. Jangan ada tegak. Yang kita nak kerai. Terpakai lemah pula. Tekan panggil orang urut pula. Bertenang, berehat. Berlepas diri. Kosongkan fikiran. Pusatkan tumpuan pada jantung. Dengar tumpuan jantung perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang kasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada benci walaupun sedikit. Tumpu. Sehingga tumpuan kita, yang lain pada itu jangan tumpu lagi. Tumpu hanya pada itu. Tumpu situ. Lepas kita dah penuh dalam hati itu, tarik nafas, baru kita mula zikir. La ilaha illallah. Allah tu bagi panjang sikit. La ilaha illallah. Rehat. Nafas lagi. Buat situ dalam 10 kali, barulah kita sebut zikir itu berterusan. Ya, kembali balik pada soalan orang tanya tadi, cari satu waktu, duduk senyap, beramal. Bila sudah beramal, maka sudah kuat zikir kita. Nanti bila kita masuk tempat kerja, gelombang zikir itu akan menolong kita waktu tempat kerja. Yang kita tidak boleh zikir pada tempat kerja sebab gelombang lemah. Mana tumpuan kita tak kuat. Kena berlatih tumpu dululah. Cari satu waktu, duduk senyap, tumpu. Kalau tak jelas juga, nanti jumpa Tuan Syekh di mana-mana, Tuan Syekh boleh cakap semuka-muka lah. Tuan Syekh akan terang lagi kaifiat bagaimana duduk, apa nak baca, boleh masuk dalam. Ya? Ada soalan lain lagi? Suluk. Sampai ke subuh kot. Ya, suluk pula. Suluk ini maknanya salahkah orang yang berjalan, macam kita cerita ni lah. Mana orang yang bersiap nak balik menghadap Tuhan. Kita semua ni dalam perjalanan. Perjalanan nak balik kampung kekal abadi. Nak cerita suluk. Yang kita cerita ni bab suluk. Ini tak ada bab lain dah lah. Dia dah lah tu. Apa yang kita dengar pada awal tadi, semua ni bab suluk. Ya, bab persiapan kuat kukuh, persiapan berjalan menuju kepada Tuhan. Ini suluk lah ni. Jalan dia lah itu. Ya. Kalau kita dengar balik pada awal tadi, fikir tengok, insya-Allah kita akan faham. Ada yang lain lagi? Tak ada. Yang di sini tak ada. Tak ada.
tak sempat nak zikirkan ni, ataupun tak sempat nak bagi salam ni. Ya, 10 dah. Kita zikir sikit, betul kita katuk lah. Ya, baik, bersedia semua, pejam mata, betulkan tulang belakang, rehatkan badan itu, hadirkan hati itu, kosongkan fikiran itu, pejamkan dua mata itu. Kenang ingat bayang pemberiannya yang banyak pada kita, hadirkan dalam hati itu. Tarik nafas. La ilaha illallah. Rehat di situ, bertenang di situ. Kosongkan pikiran, pejamkan dua mata itu. Hadirkan hati itu, hanya kalimat Allah, jangan ada yang lain. Tarik nafas perlahan sepanjang yang mampu melalui lubang hidung di dalam. Tarik nafas, kembangkan dada itu. La nafas. La ilaha illallah. Rehat di situ, bertenang di situ. Pejam dua mata itu. Hadir hati. Nafas. La ilaha illallah. Nafas. Jangan lepas tumpuan kita. Apa juga yang kita dengar, apa juga yang kita fikir, dengar, pandang, apa juga semua yang kita sedang alami, rasai. Jangan putus tumpuan kita hanya pada Dia. Pusatkan tumpuan hanya pada Dia. Jangan ada yang lain lagi. Penuhkan hati itu hanya zikrullah. Tarik nafas. La nafas. La ilaha illallah. Rehat di situ, pejamkan dua mata itu. Pusatkan tumpuan hanya kepada Allah. Jangan ada yang lain lagi. Kenyataan, baca, faham dan ingat. Terus terima, percaya dan serah. Harga nilai mutu dipaham. Pikiran tauhid cerdas. Perasaan tasawuf segar. Perkataan perbuatan mahir. Tiada yang ada melainkan Dia, tempat suci bersih tenang. Tiap-tiap sesuatu menunjuk Dia, hilang semua nyata Dia. Tarik nafas. La
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم 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 الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصارف
وأوليائه. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا يا عظيم 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 في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة عظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع الحركات والسكنات وخطرات وأنفاس كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط بالعلم وأصل الكتاب وخط القلم وعدد ما أوجد القدرة وخصص الإرادة ومداد كلمة الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. نفس أستغفر الله. نفس أستغفر الله. نفس أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين 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 يا مجيب الدعوات. يا الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا يحزنهم الفزع الأكبر. إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم
أشهد أن لا إله إلا أنت. Alhamdulillah, dengan berakhirnya majlis zikir kita dan juga majlis tausiah kita pada petang tadi, maka insyaAllah tamatlah majlis kita pada malam ini. Jadi sebelum tu saya ingin merakamkan sedikit kesyukuran kepada rombongan Syekh kerana sudi untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Serta saya ingin merakamkan sedikit kesyukuran juga kepada para penyumbang kita dan juga AJT yang sama-sama inilah menjayakan program kita ni.